tak panggil dengki. Demo tu ada nikmat, demo tu kaya. Kita cinta kan nak beri kaya serupa dengan orang tu. Hak tu panggil ghibtah. Bukan kita nak hilang, kita nak gatik serupa tu. Tu panggil ghibtah. Lagi pula dia kena kait sikit lagi. Hak nak jatuh ke hukum haram tu, kaitnya jika kita nak hilang nikmat daripada orang lain bukan kerana gharak agama. Kalau kerana gharak agama, hak tu tak haram. Seperti dia tu sebab apa bolehnya sombong begitu lalu. Dia tu sebab apa bolehnya jadi joli gitu lalu. Sebab dia punya jawatan, dia punya harta kekayaan banyak, sebab tu dia jadi joli. Maka boleh kita minta, ya Allah, dia ni joli, dia ni sombong sebab daripada kekayaan lah. Dia ni joli, dia ni sombong sebab daripada jawatan tu lah. Ya Allah, minta menghilangkanlah jawatan dia, harta dia tu. Dan dia hilang sini, dia berjuruh. Supaya Nabi Musa berdoa, minta hilang harta korun kerana sombong dah. Yang kerana kaya tu. Dulu ya orang molek. Bos kat kaya, menambung kaya tu tak kenal orang lah. Kan?